Insurans ni memang tak guna. Menipu. Abang Jubah, Ya, Bob. ada satu komen ni menarik jugalah Abang Jubah. Okey, dia bunyi tu macam ni Abang Jubah. Insurans kenderaan ni tak guna pun, menipu je. Lagi bagus korang tak ada insurans kenderaan. Senang nak langgar kereta orang. Bayar saman kat balai polis je. Pandai-pandai lah orang tu kena langgar, nak fikir macam mana nak repair kereta dia. Masih ada lagi dekat Malaysia orang-orang yang berfikiran macam ni. Abang Jubah bila tak percaya dengan soalan ni, Bob, Abang Jubah baca lagi sekali. Tapi Bob, Abang Jubah setuju dengan dia. Insurans ni memang tak guna. Menipu. Sebab tak jadi dekat awak. Kalau jadi dekat awak, kereta awak polisi insurans third party yang melanggar kereta awak, tak ada insurans, tak ada lesen, awak nak claim dekat siapa? Lepas tu pula, kereta awak kena langgar sehingga total loss. Begini cap dia. Insurans ni sebenarnya banyak kelebihan dia. Kalau korang tak percaya, cuba korang ambil tahu dan belajar mengenai insurans. Abang Jubah harap tak ada lagi komen-komen yang nak mengecam insurans. Macam biasa korang tak tahu dah hantar workshop nak hantar kereta korang untuk hantar kereta ataupun buat cash repair ataupun naik mesin goyang, boleh datang ke bengkel Abang Jubah, Pakar Keselamatan Insurans Kemalangan anda. Like, follow, comment, share. Assalamualaikum.